Okey guys, ini adalah motor RSX Winner. So selama ni bila abang buat video yang menerangkan tentang masalah motor-motor RSX yang berlaku, abang rasa pihak-pihak pengeluar ni, mereka ni tak ambil cakna lah. Maknanya mereka tak ambil kisah. Kita duk komplain, kita masih lagi ada masalah pada motosikal tersebut. So Honda sebenarnya telah membuat penambahbaikan pada model RSX Winner ni based on video-video yang kita buat dululah daripada pihak bengkel abang, pihak bengkel-bengkel yang lain kan. Mereka telah lihat dan mereka membuat penambahbaikan pada model ni. Dan mereka menyatakan model ni antara model yang boleh dikatakan yang tidak akan rosak lah. Dia model anti kerosakan. Betul ke anti kerosakan? Bila kita cakap, oh model ni adalah penambahbaikan daripada model-model sebelum ni, model ni akan kurang kerosakan dan sebagainya, macam mana kita nak test? Macam mana kita nak bagi tahu model ni betul-betul elok? So, apa yang mereka buat ialah mereka berikan motor ni kepada abang. Mungkin ada yang akan cakap pula, oh Honda pilih motosikal yang memang dibuat khas untuk Abang Ahmad, yang mana tak mungkin akan rosak. No, beli pun dekat Valley mah. Beli pun kat Valley. Memang motosikal mereka beri pada abang ni adalah motosikal yang mereka ambil daripada outlet. Mereka nak telus. Kali ni mereka betul-betul bukan ambil special daripada kilang, special mounting, pasang skru apa semua untuk Abang Ahmad, tidak. Tetapi mereka pilih motosikal yang on the road dan mereka bagi kepada abang supaya apa? Supaya satu ialah kita test the real condition. Tapi bila mereka beri, mereka kena faham, mereka beri kepada Ahmad Khan, yang mana kalau motor ni ada rosak, kita akan bagi tahu dia rosak, Mat. Kalau motor ni elok, kita akan bagi tahu dia elok. Kalau motor ni ada rosak, kita akan bagi tahu motor ni ada rosak. Dan mereka pun faham. Sebab style abang ialah abang akan ceritakan apa kerosakan dan juga apakah penambahbaikan dan juga apakah solution yang korang kena buat. So kita akan test motor ni. Kalaulah geng-geng Foodpanda ni adalah pengguna paling ekstrim dalam Malaysia, abang akan jadi lebih Foodpanda daripada Foodpanda. Kalaulah Grab rider adalah paling ekstrim, lebih tinggi nilai dia daripada Foodpanda, abang akan jadi paling Grab. Bukan saja Grab ni, abang akan Grab Go, bawa awet pun semua atas motor ni. Gojek. Kalaulah paling ekstrim, geng-geng Lala Move bawa surat, abang akan bawa surat cinta hantar kepada cik-makcik korang. So kita akan test motosikal ni to the extreme, yang mana pihak Honda mahukan kita test motor ni, bawa, dan derang juga cakap, Abang Mat, test, kita nak Abang Mat rosakkan motosikal ni. Sebab mereka yakin bahawa penambahbaikan yang mereka buat pada motosikal ni kan ada kekurangan kerosakan pada motosikal ni. Tetapi bersyarat. Syarat dia penjagaan minyak hitam, seperti yang abang bagi tahu, penjagaan minyak hitam, coolant dan sebagainya, kita akan jaga. Dan kita nak tengok betul tak kalau kita jaga minyak hitam ni, enjin dia pasti tahan. Dan kalau motor Honda ni ada rosak, bermakna dia adalah juara kepada rosak selalu ekstrim. So apa-apa pun, Pak sama-sama menilai dengan hati yang terbuka. Dan terima kasih kepada Honda kerana memberi kepercayaan kepada tim kami daripada kedai 66 Speedbike. Alright. So apa-apa pun jangan lupalah untuk share video ni kepada awet-awet korang, kepada makcik-makcik korang, kepada Amira. Abang rindu kat Amira tau. Mana tadi Amira mesej abang ya? Tak apa Amira, nanti abang jawab Okey? So apa-apa pun, tak winner, tak kawan. Alright. Haulia miam ciao ciao. Mantap Pak Abu. Abang sayang korang. Assalamualaikum.